sini kan kalau weekend ataupun nak cuti, kalau nak main, kalau nak makan canai kena main awal tau. Sebab apa kalau main lambat kena queue agak lama jugalah canai. Dekat negeri Perlis ni sebenarnya ada banyak pot sarapan pagi yang best-best, dan untuk video kali ni kan saya nak bawa hampa semua untuk pergi sarapan pagi dekat satu pot yang memang ramai lah, terutamanya kalau weekend ataupun cuti sekolah. Nak tahu dekat mana dan apa yang best kat sini? Layan video ni sampai habis. Jom. Memang layan bro, memang layan bro. Assalamualaikum Abang Syidi. Ya, waalaikumsalam. Siap mana? Oh, tengok cuti ni ramai orang mana? Ya, alhamdulillah. Ini cuti. Dipa Bali. Dipa Bali. Okey, Abang Syidi cerita sikit apa yang kata apa yang famous lah, yang selalu orang order kat sini. Sini selalunya orang makan roti canai ya. Roti canai. Roti canai, tapi ada lah juga murtabak, chapati. So, selain daripada roti canai, murtabak, chapati, ada menu apa lagi kat sini? Macam-macam lah. Ada yang nasi lemak, kuih tiaw goreng. Oh, semua ada no. Kuih tiaw goreng, lepas tu roti Arab. Roti Arab pun ada. Roti Arab. Sangkaya. Macam murtabak ada inti apa Mas Syidi? Sini saya buat inti ni, inti ayam. Ayam. Makan dengan kuah apa tu? Makan dengan kuah kari boleh. Kuah kari boleh. Ya. Kari boleh, bawang boleh. Bawang cuka kan? Bawang cuka. Macam buka pukul berapa Mas Syidi? Kami mula buka kuih lepas subuh. Lebih kurang pukul 6.30. 6.30. Sampai pukul 7 tu okey lah. Pukul 7 tu. Sampai pukul berapa tu? Sampai pukul 12. Sampai pukul 12. Hari pun cuti? Kami cuti tak ikut hari ya. Kadang-kadang kalau ada masalah apa-apa kami cuti ya. Cuti jika ada kecemasan lah. Kecemasan, ada kenuri, ada kematian apa. Ya. So kalau lah orang nak main dekat Syidi Roti Canai ni kan. Ya. Lokasi tak mana ni abang Mas Syidi? Macam mana? Lokasi kedai tak mana ni? Lokasi dia Abi Batas Paik. Abi Batas Paik, Sungai Seran, Abi Batas Paik. Tengok nasi lemak pun, nasi lemak pandan tu, kali hijau. Ya. Untuk nasi lemak ada lauk apa Mas Syidi? Nasi lemak macam-macam dan ada ayam, ada gulai ayam, ada sambal ayam, ada ayam goreng, ada. Ayam goreng pun ada. Okey. Ikan bilis, apa semua, telur. Ya. Kadang-kadang ada kerang, ikan kering. Kerang pun ada. Kerang macam ada. roti ni biasanya paling banyak berapa kilo tepung Malik Syidi pakai ni? Macam hari ni cuti, kami buat satu gundi. Satu gundi 25 kilo. 25 kilo. Habis no? InsyaAllah. InsyaAllah ni tengok orang ramai. Ya. InsyaAllah ni. Orang balik cuti Mas Syidi no? Ya. Dah lama buka Mas Syidi kedai ni? Sini dah lama dah. Dah lebih kurang 20 tahun dah. 20 tahun dah no? 20 tahun dah. Tubuh lebih lah. Simak pandan no? Oh, bau sedap wangi. Sotong, sardin. Ada sotong. Mana sambal sotong? Sambal sotong. Sardin. Habis dah. Boleh saya nak rasa tengok. Nasi lemak, sotong dengan gulai telur. Ya. Sotong hot lah tu. Macam mana? Hot lah. Itulah gulai telur tu. Payah jumpa tu. Nasi lemak pandan. Dari mana? Saya daripada Putrajaya. Aku sendiri ke? Boleh kat tolong buat tak apa? Macam nak ambil video. Sambal sotong. Gulai telur. Kalau macam ni berapa dik? RM5 saja. Sambal nak? Boleh buat tan tepi apa? Okey. Kacang? Boleh. Kan? Timun kacang. Timun kacang RM5 noh.
Okey, baik. Okey, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wei dan hari ini saya berada di Shidi Roti Canai yang terletak di Abi Batas Pipe. Boleh? Abi Batas Pipe ni kan dia lebih daripada Pekan Kangak tu. Tak jauh lah, lebih kurang dalam 10 minit macam tu lah. Tadi awal jam 8 pagi saya dah sampai kat sini. Sampai tengok punyalah ramai kereta parking tepi jalan dekat sini. Memang popular untuk orang-orang lokal dan juga orang-orang pelancong-pelancong luar untuk sarapan pagi dekat sini. Dan apa yang special dekat sini, dia punya roti canai lah. Abang Shidi ni katanya dah buka sini agak lama jugalah. Dekat sini rupanya ada macam-macam pelbagai jenis menu untuk sarapan pagi. Yang paling orang cari adalah roti canai lah. Lepas tu dia pun juga ada murtabak macam yang saya order ni. Lepas tu dia pun juga ada dengan roti bakar. Dia pun juga ada dengan nasi lemak pandan macam ni. Dia pun juga ada dengan capati, kuotiao goreng, kuotiao kerang pun ada. Banyak jugalah. Untuk minuman saya order ni teh tarik kurang manis. Bismillahirrahmanirrahim, RM2.5. Kurang manis tak kurang manis pun agak manis jugalah. Manis dia punya susu dia tu, tapi ini kalau kena tambahkan teh sikit lagi sedap. Bagi dia kelat-kelat teh tu kan, bagi dia ada rasa kelat-kelat teh tu kan. Untuk sarapan pagi inilah dia menu yang saya dah order. Nasi lemak pandan, lauk gulai telur, sambal sotong. Dia ada juga dengan bilis dan juga bilis goreng dan juga timun. Yang ni harga dia RM5. Lepas tu saya nak try juga depa punya, katanya antara depa punya signature lah, murtabak. Dekat sini cuma ada murtabak ayam je. Satu keping ni harga dia RM6. Dia makan dengan jorok bawang. Tadi kan saya dengar ada customer mai sini nak kena tunggu sampai sejam lebih nak order roti canai. Punyalah ramai hari ni kan. Kebetulan hari ni cuti di Bali. Saya balik Perlis lah, balik buat family kan. Tapi pagi ni saya main seorang je. Family depa ada kat rumah. Sebab saya main awal depa jenis bukan morning person lah kan. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak ni tadi saya tengok ramai juga batok. Duduk dekat kipas angin. Tu dia terbang habis. Sat kita adjust sikit. Tu dia. Yes. Dekat sini kan walaupun orang ramai, tapi dia punya ruang tempat duduk dia agak luas jugalah. Dekat depan saya ada, dekat atas pun ada, dekat belakang sana pun ada. Cumanya kalau time-time ramai macam ni kan, nak makan bila order tu dia lambatlah sikit, kena sabar. Kan nak makan benda sedap kena sabar. Jom saya nak asal dia punya nasi lemak. Nampak macam ada halba. Nasi lemak pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi. Dapat asal dia punya halba dia tu kan. Itu nasi lemak dia, itu dia punya nasi dia lemak yang tak berapa lemak sangat lah. Dia lemak yang sedang je. Ini dia punya sambal dia. Dia punya sambal dia pedas yang tak berapa pedas sangat. Pedas yang biasa-biasa. Ada manis di hujung. Kita ambil dia punya sambal, kita goreng sekali dengan nasi. Ambil dia punya sambal sotong kering. Tapi dia punya sambal sotong kering ni dia tak banyak sangat lah. Dia satu cedok je. Tapi dengan harga RM5 macam ni, okey. Taklah mahal sangat kan. Sambal sotong kering ni kan yang murah. Sedap. Saya kan kalau sambal sotong kering ni memang favourite lah. Gulai telur ni pun favourite. Itu yang saya ambil gulai telur. Sebab gulai telur ni kalau tempat-tempat belah-belah KL macam agak susah juga jumpa. Bilis telur. Bilis goreng. Tapi dia punya bilis goreng tak banyak sangat lah. Tadi tengok kok telur goreng, kuotiao goreng nampak macam sedap juga.
Tapi tadi takut order tak habis. Itu dia punya sambal sotong kering ni pun dia pedas yang tak berpedas, manis kat ujung. Kita habis dulu si lemak. Sekarang kita try dia punya murtabak ayam. Okey, last. Last. Habis. Alright, next saya nak try dia punya murtabak ayam. Makan dengan dia punya jeruk bawang. Nak makan dengan dia punya kuah kari ayam pun ada. Boleh request lah. Tapi saya nak makan dengan dia punya jeruk bawang ni. Itu dia punya saiz dia standard lah. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat, dia tak nipis sangat, dia sedang-sedang. Saya nak makan dulu dia punya murtabak ayam ni tanpa cicahkan dia punya jeruk bawang. Saya dapat rasa murtabak yang saya makan 20 tahun yang lepas. Macam apa, style-style ayat tangan orang lama buat dia punya rasa dia tu lain macam sikit. Nanti ada yang tanya rasa orang lama tu macam mana. Dia rasa macam ni lah. Dia rasa sedap lah kan. Dia rasa lama macam dulu-dulu kita makan kan. Untuk dia punya inti ayam kat dalam ni tak banyak sangat, tak sikit sangat lah. Campur ada juga dengan carrot. Cicah dia punya jeruk bawang. Kita buat kena dengan dia punya jeruk bawang memang ngam lah. Itu dia. Best tau. Bila breakfast dalam suasana yang kampung macam ni, depan ni dia ada sawah benang. Tak jauh lah dia nak menuju ke Sungai Batu Pahat. Straight ni hampa kau jumpa Sungai Batu Pahat. Dekat sini juga dia kadang-kadang menjadi orang kata apa, port. Geng-geng motor kan, dia ride motor. Sebelum pergi Padang Besar, sebelum pergi Thailand, dia akan main makan dekat sini. Tu lah. Dia punya kulit murtabak ni lembut. Untuk dia punya inti dia kan tak banyak sangat, tak sikit sangat. Senang je. Tapi dapat asal lah dia punya inti ayam dia tu. Sini kan kalau weekend ataupun cuti, kalau nak main, kalau nak makan macam mana, kena main awal tau. Sebab apa, kalau main lambat kena queue agak lama juga lah macam mana. Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ni. Terima kasih kepada hamba semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya sarapan pagi dekat Shidi Roti Canai Abi Batam Paik Perlis. Dia pun buka setiap hari cuti jika ada kecemasan. Katanya biasanya dia buka start pukul 7 pagi macam tu lah, sampai pukul 12.30 tengah hari. Kadang-kadang habis awal. So kalau weekend ataupun hari cuti, apa main awal lah. Kalau tak, melepas. So macam biasa, jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter. Follow saya juga di platform yang lain. Saya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun sarapan pagi dekat Shidi Roti Canai ni macam gini lah, memang best. Memang layan bro. Jumpa lagi. Stay safe gang. Assalamualaikum. Jumpa kita berhabis. Memang layan.